Assalamualaikum kawan-kawan semua. Kenal tak ini apa dia? Ini adalah sayur ya, sayur batang keladi. Okey, yang ini ubi dia lah, ubi keladi. Okey, ini lebihan saya masak tadi. Okey kawan-kawan, saya nak tunjuk cara saya lah kan, buang kulit batang keladi. Okey, kita potong batang keladi. Yang ni saya dah buang lah. Sudah. Okey, kemudian kita buat macam ni. Ini cara orang dulu-dulu buat, arwah mak saya buat macam tu lah. Kita buang benda ni. Jadi insyaAllah kuranglah gatal bila kita makan batang keladi ni ya. Macam tu. Kemudian barulah kita potong. Okey, saya nak tunjuk lagi. Okey, macam ni. Macam tu. Okey, kemudian pusing balik. Macam tu. Buat macam tu. Kita potonglah. Okey, tips yang kedua, kita guna paste asam jawa ketika kita membasuh batang keladi. Kita gaul rata dan kita ramas-ramaslah batang keladi tu ya. Lembut-lembut je, sambil tu kita gosok-gosok kalau ada tanah-tanah ataupun kekotoran. Okey, kita gosok rata-rata ya. Kemudian kita buanglah air asam jawa tu. Okey, dah buang air asam jawa tu, kita bilas sebanyak 3 kali ya. Kita cuci. Okey, kita basuh, kemudian kita buang air tu, kita basuh semula, kita buang dan kita basuh semula sebanyak 3 kali. Kemudian barulah kita rebus batang keladi tu. Masa rebus tu kita masukkanlah paste asam jawa. Okey, agak-agak hampir masak batang keladi tu, kita angkat, kita toskan dan kita jirus sekali lalu. Kemudian barulah kita masak. Nak masak gulai ke, nak masak asam rebus ke, terpulang. InsyaAllah hasil dia masakan kita tidak ada rasa gatal-gatal. Okey, masa memasak tu jangan lupa kita letak juga sedikit air asam jawa. Air asam jawa.